betul? Betul, tak terkejar. Ya, tak terkejar. Okey. Ya, kena betul-betul faham sebab chapter 1 tu mesti dia adalah sebagai basic. Jangan ingat kita dinilai hanya peperiksaan akhir je, hujung sem. Waktu lat saya sebatian compound lah, ataupun kalau korang apa, korang cakap sebatian carbon, is it? Okey, ada. Boleh ke? Okey. Ya, apa kau ni? Tapi organik ni walaupun banyak, dia berkaitan antara satu sama lain. Tu video lain nantikan. Dengar nanti. Okay. Untuk tips untuk warna ni, ni yang warna ni. So that will help you to memorize. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, salam sejahtera dan selamat petang. Kembali kita ke podcast Sembang ke Bintang bersama saya, Liana, moderator anda pada hari ini. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang menonton episod 1, episod 2. So sekarang kita dah episod 3 hari ni. Okay, tapi jangan risau, siapa-siapa yang terlepas episod-episod yang sebelum ni, korang semua boleh je tengok dekat YouTube KMPK rasmi kita. Okay, so kalau nak tahu, hari ni kita ada 2 orang panel. Okay, so sebelum tu kita akan perkenalkan dululah panel kita hari ni. Boleh perkenalkan diri dulu? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hidayah. Boleh panggil Puan Hidayah. Saya Miss Rahimah. So, saya just mainly akan mengajar untuk SS3. Okay, memandangkan 2 orang panel kita hari ni adalah daripada pensyarah kimia. So, of course lah tajuk kita hari ni pun kita akan bincang pasal kimia lah. Okay. Jadi dekat Matrix ni, sebelum tu saya perkenalkan dulu lah. Dekat Matrix ni kita ada 2 ada semester salah. Okay, kita ada program SDS, iaitu ada program yang 2 semester, dan juga SES, program yang ada 4 semester. Okay, bagi yang sains lah. Okay, jadi kita nak cakap pasal SDS dulu lah hari ni. So kita nak tahu, okay, bagi subjek kimia semester 1, okay, so apa beza? Okay, apa beza kimia dekat matrik semester 1 dengan kimia masa korang SPM dulu? Ada tak silibus dia yang berbeza ataupun sama ataupun advance sikit ke macam mana? So, untuk yang semester 1 ni, kalau boleh saya nak tanya kepada Puan Hidayah lah, boleh tak bagi ulasan sikit? Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk kimia, kalau dekat matrik kan, semester 1 ni ada 7 topik ya. 7 topik ni, kalau nak tahu dia banyak kamu belajar waktu tingkatan 4 form 4 lah. Dan ini advance sedikit berbanding SPM. Okey, untuk chapter yang pertama ni kita belajar tentang matter. Matter ni macam biasa kira nama of mole, mole concept, stoichiometry, balance equation kan. Itu dah belajar juga kan. And then kamu ada subtopik atomic structure, periodic table, chemical bonding, states of matter. Dan akan ada satu tajuk yang baru, iaitu chemical equilibria. Kalau lagi satu topik iaitu ion equilibria ni dah pernah belajar waktu SPM juga. Kiranya dia lebih advance sedikit sahaja, taklah terlalu advance ya. Kalau dah ada asas yang kukuh, tak ada masalah insya-Allah. So kiranya tak adalah lain sangat daripada SPM lah kan. So kalau nanti Kang takut pula diorang tiba-tiba dekat matrik ni Kang advance sangat pula tak ada lah Tak ada. Okay, so dari segi tips and tricks pula, okay, so Puan sebagai kita boleh kata pensyarah yang agak lama lah juga akan mengajar. So mesti daripada pengalaman Puan tu, okay, ada tak apa-apa tips yang boleh dikongsi untuk macam mana pelajar ni nak score semester 1 ni? Okay, kalau nak score ya semester 1, kamu mesti dah pernah dengar kan matrik yang laju lah, fast track lah. Okay, sebenarnya memang laju, cuma kita kena sistematik, kena konsisten, kena rajin lah. Daripada awal tu dah memang kena mula ulang kaji. Dan yang kedua, kalau tak faham, jangan tunggu sampai hujung sem baru nak tanya. Kena cepat-cepat tanya dekat pensyarah yang kamu belajar, ataupun mana-mana pensyarah lain pun tak ada masalah. Betul. Okey. Betul. Kalau dekat sini kalau boleh, kalau terus tak faham tu kita terus tanya kan, sebab kita ada juga sesi-sesi consultation tu. Betul. So kalau kita peram lama-lama soalan tu, nanti macam kita tangguh kan, tangguh pun nanti
next class lecturer tu dah masuk subtopik lain kan, betul? Betul, tak terkejar. Ya, tak terkejar. Okay, so dari segi dari segi apa tu, chapter pula kan. Okay, kita ada berapa chapter kalau semester 1? 7. Tak banyak. Tak banyak, 7 je kan. Okay, so dalam banyak-banyak 7 tu, Puan rasa chapter mana yang paling, bukan paling susah lah, tapi macam agak mencabar sepanjang Puan mengajar ni? Okay, yang mana yang biasanya student rasa macam susah sikit nak faham chapter tu? Okey. Yang paling susah lah untuk adik-adik ni faham ya, sebenarnya adalah chapter 1. Bukan apa. Chapter 1 ni dia bertindan. Yang pertama baru nak masuk matrik, nak cari kawan. Lepas tu waktu tu lah lupa itu, lupa ini kan. Jadi kalau saya mengajar, chapter 1 ni lah antara yang saya selalu bagi latihan banyak. Saya selalu check hasil kerja student. Dan juga selalu ingatkan, memang kena revise balik, fahamkan konsep. Sebab apa? Chapter 1 ni asas. Yang pertama, tengok balik. Boleh ke kira number of mole tu? Betul ke tidak? Yang kedua, basic dia kalau dalam chemistry, chemical equation. Boleh ke tak balancekan equation tu? Sebab kan pada awal memang tak boleh balancekan equation. Memang garu kepala lah kan. Macam mana nak proceed to the next chapter kan? Okey. Dan kemudiannya kena rajin lah. Dekat sini lah memang kena bagi semangat. Kena selalu orang kata pantau buat ke tidak soalan tutorial. Sebab selain tu juga memang chapter 1 ni mencabar. Dan yang kedua kalau mencabar pun memang kena rajin. Soalan tutorial kena buat sebelum masuk kelas. Bukannya dalam kelas baru nak buat. Okay? Betul. Risau pula dia orang kan dengar chapter 1 lagi dah sebagai chapter yang mencabar. Tapi mencabar tu bukan nak cakap dia susah kan. Dia just sebab macam Puan cakap tadi, sebab dia adalah first chapter kan. Lagipun korang baru masuk. So dan kalau boleh chapter 1 tu memang korang kena tingkatkan kefahaman balik, revise balik. Ya, kena betul-betul faham. Sebab chapter 1 tu mesti dia adalah sebagai basic. So kalau chapter 1 kita tak faham, macam mana chapter 2, macam chapter 3 kan? Kojol juga lah lepas tu. Tapi janganlah takut. Kalau chapter 1 tak faham, chapter 2 nanti kita tak ada basic kan. So kalau tak ada basic, susah sikit lah kan. Okay, dari segi assessment pula, lupa pula saya nak tanya. Dari segi assessment untuk semester 1 macam mana? Temu exam ke ataupun ada assessment lain yang diambil kira lah? Okey. Jadi kalau kita belajar kan dalam kelas kan, jangan ingat kita dinilai hanya peperiksaan akhir je, hujung sem. Waktu dah kata tak apalah, nantilah tak faham, nantilah dah nak dekat exam baru study. Tak ya? Okey. Jadi dari segi assessment kita ada praktikal. Kimia mesti masuk lab juga kan. Jadi dekat lab kita ni ada 25%. 25%. Tinggi juga tu. Apa tinggi. 25% tu? Okey, 10% ni adalah dari segi amali. Kita buat eksperimen tu semula, nanti akan ada invigilator lah yang akan check macam mana you punya skills. That's why kalau dalam kelas, dalam practical class, jangan jadi free rider. Tengok je kawan tu buat. Tak, kamu pun kena buat sekali. Okey. Dan kemudiannya dari segi konten ya, lepas buat eksperimen kenalah buat report writing. Report writing ni pun konten kena mantap, kena pandai mengira, kena pandai buat balance equation. Okey, itu 25%. Dan nanti ada 15% pula adalah tugasan individu kamu lah. Yang ni nanti pensyarah tutorial akan brief dalam kelas. Berapa persen tadi? Tak dengar pula berapa? 15%. Total PB kita 40%. So conclusion dia 40% PB penilaian berterusan dengan 60% tu adalah final exam. 20% lagi adalah UPS lah. UPS lupa. Okey. Itu je semester 1. Ada lagi nak tambah apa-apa? Itu je semester 1. Tapi saya nak bagi tahu ni, dekat semester 1 ni lah kena ada rentak yang positif supaya daripada awal sampai akhir ni konsisten. Yang kedua kena pandai kawal emosi kamu ya. Jangan terlalu stres, jangan terlalu
Pendek kata stres ataupun ikut kawan. Kata kawan tu tidur, nak tidur juga. Jangan. Kenali diri semestinya. sendiri. Okey, itu saja. Okay. So kawan-kawan pun bawa mainan, bawa peranan yang penting lah. Mainan pula. Sangat betul. Okay, so untuk semester 1 saya rasa dah okey kot kalau ada apa-apa nak tambah nanti boleh tambah lah. Okay, sekarang kita nak tanya untuk semester 2 pula. Okay, semester 2 ni pun samalah. Saya nak tanya dulu sebagai intronya. Okay, boleh cerita tak semester 2 overall dekat matrik ni macam mana? Dan sama juga, ada tak apa-apa subjek atau apa-apa subtopik yang beza ataupun yang lebih advance ke daripada SPM diorang nanti? Sama seperti SEM 1, pada SEM 2 kita ada similar chapters lah with your SPM. Okay, so a few in Form 4 but mostly yang sama adalah pada Form 5. Contohnya korang belajar masa SPM Form 4, you ada kadar tindak balas. In metric kita panggil the rate of reactions, ataupun reaction kinetics. And then from there in the metric tu you just add a few more things sahaja. Lepas tu kalau untuk Form 5 pula, kita ada thermochemistry, kita ada thermochemistry, kita ada electrochemistry. So benda tu semua pun you dah belajar dah. And then apa lagi? Next we have redox, cell, Daniell cells, kita ada Voltaic cell, yes. Semua tu dah belajar lah basically dengan kereaktifan metals tu. Reaktifan apa tu? I'm not sure. There's a reactivity of the metals. You dah belajar lah basically. So kiranya basically semua chapter tu dah belajar dah pun kan? So cuma dekat sini, so kita boleh kata kalau dekat matrik ni semua tu bukan benda yang baru, tapi cuma kita detailskan sikit, kita mendalam sikit setiap chapter tu daripada apa yang dekat SPM dulu, betul? Betul. Even yang tak tahulah, selalunya diorang bila masuk matrik ni diorang rasa macam SEM 2 ni kita ada organik. So selalunya diorang rasa macam there's a whole totally new world lah basically. Tapi jangan pecara lain pun jangan tertipu lah ya. Korang dah belajar, kita orang tahu, saya dah tengok dah So dah belajar pada bab 2 tak silap saya, sebatian compound lah, ataupun kalau korang cakap sebatian carbon, is it? Sebatian carbon. Cuma korang punya tu, korang just focus on naming and a bit of physical properties macam melting point, boiling point, and you are not focusing on the chemical reaction. Tapi kalau kat sini you will have a lot of chemical reaction that you kena hafal. So benda tu diorang rasa macam baru sangat, tapi sebenarnya sangat senang je. So lepas ni kalau korang masuk kelas ni tak boleh dah pura-pura macam apa ni macam benda baru, lepas tu kita kena belajar daripada awal pula, tak ada Okay, so kita dah tahu korang dah belajar apa semua naming tu kan. So naming tu pun penting lah kan, sebab kalau kita tak boleh nak bagi nama dekat compound yang kita nak buat chemical reaction tu pun, macam contoh kalau kita kata kita tersalah bagi nama dia alkohol sedangkan dia adalah apa? Karbonil. Betul. So nanti kalau kita anggap dia alkohol sedangkan dia karbonil ke, nanti kita dah buat reaction yang lain pula kan? Betul. Okay, so seterusnya untuk semester 2 ni, so biasanya ada berapa total chapter dia? Okay, jangan tanya soalan yang tu tak ingat lagi. 12. 12. Okay, ada. Boleh ke? Okay, so untuk semester 2 ni kan ada gelap. Okay dah. Okay, so total ada berapa dia punya chapter? Apa kau ni? Sorry. Okay, Cik Rahimah, so untuk semester 2 kita dekat matrik ni kan, so total semua ada berapa chapter? Kita ada 12 chapter. Okay, banyak kan? Banyak daripada semester 1 tapi betul. Tapi dia sebenarnya dia bagi pada 2. Kita ada 3 chapter yang more to physical. Siapa suka kira-kira dia sukalah part tu. And then the rest of it from chapter 4 to chapter 12 tu semua adalah organik. Tapi organik ni walaupun banyak, dia berkaitan antara satu sama lain. Jadi bukannya solely you belajar 4 to 12 to totally new things at each chapter, tak. Okay, so bukan semuanya organik lah. So macam tadi chapter 1, 2, 3 physical chemistry kan. Lepas tu 4 sampai 12 baru organik. So daripada 12 chapter tu, okay, chapter mana yang
biasa student start lah. Yang selalulah ikut Yang mencabar. student sebelum-sebelum ni, selalunya diorang akan ada masalah pada chapter 3 yang electrochemistry. Even though you dah belajar dulu, sebenarnya banyak sangat you dah belajar masa SPM pasal electrochemistry ni. Selalu ataupun yang belajar BM kita panggil electrokimia, I think. So yang tu sebenarnya dia susah sebab belajar tu tak faham basic. So tak apalah, kita akan fahamkan balik basic kita kat matrik ni, insya-Allah senang sahaja. And then yang satu lagi, dia bukannya chapter yang susah, dia basically a lot of organic yang susah. Yang macam saya cakap tadi tu lah. Tapi dia depends juga. Kalau yang suka tu suka sangat. Kalau yang tak suka tu dia memang dah buang terus. Janganlah buang terus. Tapi kadang-kadang yang tak suka organik tu sebab dia dengar daripada orang-orang punya cakap. Orang macam cakap organik ni susah. So dia macam dah set dekat dalam dia punya mindset tu kan. Sedangkan dia belum pun lagi masuk bahagian organic chemistry tu. Betul. So jangan dengar semua tu. Sebenarnya tak susah pun. Semuanya berkaitan antara satu sama lain. Betul. So dengar sekarang ni lah, senang. Betul. Dah. Okay. Okay, so sama macam tadi lah untuk Cik Raimai, saya nak tanyalah sepanjang dah berapa lama dah mengajar? 5 tahun. Sepanjang 5 tahun ni, apa tips and tricks untuk student skor PSPM nak dapat A lah untuk semester 2 ni. Semester 1 tadi dah dapat dah kan? Okay, so apa tips dia? Okay, tips and tricks untuk student ke untuk saya ni? Untuk student lah kan. Untuk tips untuk mengajar pula kan. Tu video lain kan, nantikan. Nanti. Okay. Untuk tips untuk student, mostly saya tengok budak saya ataupun yang saya sebagai pelajar dululah. Okay, so saya nak bagi specifically for organic. Sebab organik ni yalah macam itulah kan. So organik ni kalau kita akan buat mind map ataupun kita buat nota table lah. Table of reaction. Okay, and then make sure you use color coding. Jangan pula you cakap, dah buat mind map dah. Lepas tu, you buat ChatGPT je. Tak perlulah macam tu Kita nak buat tangan, and then kalau boleh iPad ke apa, make sure you use different color. For example, you nak buat reaction untuk alkohol. So, kita buat, reactant dia, kita buat warna merah. And then product, what happens of the reaction, buat warna hijau. And then reagent, what we use, warna biru pula. So, bila exam nanti, you boleh terbayang dah benda tu. Yang ni warna ni. Ni yang warna ni. So that will help you to memorize that. Setuju. Sebab kalau semua pakai warna yang sama kan. Contoh semua kita pakai hitam. Nanti kita sendiri bila kita nak ingat pun kita macam tak boleh nak bayangkan kita punya mind map tu kan. Betul. Macam semuanya sama je colour. Yang mana reactant, yang mana reagent. Kan? So kalau kita pakai warna yang berbeza, lagi senang kita nak hafal, lagi senang kita nak ingat. Betul? Betul. Okay, ada lagi? Apa lagi Untuk yang tadi saya kembali kepada Puan Hidayah tadi kan, dia cakap yang laju semua benda tu kan. Kan laju, lepas tu kena catch up, and then jangan pendam lama-lama. Tu memang sangat penting lah. Okay, cuma saya nak tambah lagi satu lah berkaitan dengan tutorial yang kita kena siapkan tu. So just to for you to be aware, we have to complete the tutorial, and some lecturers may ask you to complete the past year kan, and then you have to submit that. Okay, so make sure you betulkan niat dululah. Okay, jangannya nak hantar tu just nak hantar siapkan tutorial sebab nanti Miss Liana mengamuk. Nanti Miss Hidayah confirm mengamuk kalau tak siap. Memanglah confirm, ni add on saja. Saya confirm mengamuk. Okay. Berhati-hati. Okay, so niat tu betulkanlah. Yang utama tu adalah masa you buat tutorial tu, sebab masa singkat. Okay, maybe you tak ada masa yang tiba-tiba malam ni, saya nak study organic lah malam ni. Tak ada. Maybe tak ada. So, you use that time for you to do your homework as your revision. Okay, fahamkan betul-betul masa you buat tutorial tu, you don't need any revision dah. Bagi saya dah cukup dah. Okay, kalau you buat tutorial, you fahamkan dah cukup dah. Then, by the time you pergi pada revision time, masa tu dah perfect dah. You just have to revise sikit-sikit je. Macam tu lah. Macam tadi pun saya ada sebut juga kan pasal consultation. So kalau boleh, bukan kalau boleh lah, memang sepatutnya kan korang memang start daripada awal ni. Biasakan diri. Kalau contoh tak faham, hari ni kita belajar kimia. Lepas tu macam tak faham lah. Dah ni ajar dalam kelas, dah lah garang kan. Jerit-jerit pula tu. Lepas tu nak tanya macam takut pula sebab dalam kelas ramai orang kan.
Okay, so korang boleh simpan ataupun kumpul soalan tu. Mungkin petang tu boleh datang Cubic. Kalau takut dengan, contoh kalau takut dengan awak punya tutorial punya lecturer, awak boleh je pergi kepada lecturer-lecturer yang lain, yang mana yang awak rasa comfortable lah. So kalau dekat sini kita punya consultation tu tak semestinya awak belajar dengan saya. Mesti tanya dengan saya tak kan? So kalau awak rasa nak tanya lecturer-lecturer lain pun boleh. So biasakan diri untuk setiap kali tak faham, datang tanya. Even though korang tak boleh, macam contoh hari ni tak sempat kan, contoh hari ni busy, banyak kelas, so pergi esok. Tapi pastikan tak simpan soalan tu lama sangat. Jangan hujung sem baru nak tanya. Betul. Arah, kan? Jangan datang, boleh tak tolong terangkan daripada chapter 1 sampai 12. Itu lagi satu. Jangan datang lepas tu, okay, boleh tak Miss terangkan dari awal chapter ni macam mana? Okay. So kalau boleh, kita tak nak lah macam tu kan. Kalau terangkan dari awal tu macam kita tak belajar pula dalam kelas kan, macam kita tak dengar kan. So at least bila kita nak tanya tu, kita ada point lah. Ada point, kita nak tanya part mana yang kita tak faham tu kan. Part mana tak kita tadi? Macam luahan perasaan tiba-tiba dah pula kan. Pengalaman kan. Okay, tips and tricks dah kan. Oh, lagi satu saya nak tambah. Mana tak? Pasal apa tu? So dari segi apa korang punya teknik belajar kat sini lah. So tadi consultation kan. So dekat sini juga kalau kita tengok student-student lah, kalau saya tengok student-student sebelum ni diorang memang suka buat study group, betul? Kita akan nampak dekat kawasan-kawasan matrik ni bersepah. Diorang akan duduk kat mana-mana lah, kafe, dekat depan asrama, dekat blok sendiri pun. Diorang akan duduk secara bergroup. Lepas tu diorang akan study lah, study group. So kalau boleh korang biasakanlah diri untuk study sama-sama dengan kawan. Kalau tak prefer classmate, boleh study dengan roommate ke, floormate ke. So jangan sorang-sorang lah. So kalau sorang-sorang nanti takut Sesat. So kalau kita nak sesat, kita sesat ramai-ramai. Tapi berbalik kepada diri sendiri jugalah. Kalau memang dah tahu sebelum ni kita memang tak boleh study ramai-ramai, tak payahlah. Tapi biasanya kalau orang yang jenis menyendiri ni nanti susah sikit lah kan dia nak faham. Okay, tu je lah kot kan kita punya hari ni. Okay, so sekejap, apa penutup dia, saya lupa. Okay, saya rasa itu je lah perbincangan kita podcast hari ni. Sembang ke bintang, sampai ke bintang dah ke belum? Belum lagi. Baru nak keluar atmosfer. Okay, hampir ke bintang dah. Okay, terima kasih sebab menonton episod kita, podcast kita hari ni. So jangan lupa tengok podcast yang seterusnya, masa yang sama, stay tune, episod yang ke-4. Bye-bye. Selamat ke bintang. Selamat.